Okay, baik. Selamat. Okay, bye-bye. Alright. Maknanya DJ Bong ni selalu live dekat TikTok ah. DJ Bong boleh tak? TikTok pula dekat YouTube. Sekarang ni boleh tak nak marah DJ Bong boleh tak? Sebab dengar bunyi double ni kita ni. Aku dengar suara aku bunyi double suara aku, tapi tak berapa nak jelas lah suara aku. Aku dengar bunyi double. Maknanya DJ Bong ni berasal daripada mana? Oh, Kedah. Kedah kat mana? Citra. Okey, dah lama lah duduk Kedah. Tak adalah. Tak dengar pula suara ni DJ Bong. Jangan lupa DJ Bong follow room. Jadi party member. Mantap ah DJ baik doh, DJ baik doh. Baru lagi main. Aku main ni pun suka-suka je, hilang-hilangkan bosan, borak-borak dengan orang. Kadang-kadang orang tak nak borak dengan aku. Kadang-kadang aku cuba nak borak dengan orang, orang tak nak borak dengan aku. Lepas tu aku kadang cuba juga pergi room lain, kenal-kenal dengan orang apa semua. Kadang-kadang orang ada yang nak kenal, ada yang tak nak. Lepas tu kadang-kadang ada yang jenis nak borak dengan circle lah. Bila dia tanya, aku borak dengan circle aku. Ada juga macam tu. Aku bukan apalah. Sebab kita main game ni kan, kita sikit-sikit mesti akan jumpa punya. So baik kita borak-borak, kenal-kenal dengan dia. Betul lah DJ Bong? Betul lah tu. Tapi saya tak apa. Saya okey je. Yang mana yang kroni-kroni ke apa ke, apa ada hal, kita boleh bergerak sendiri kot. Dengan budak darjah 6 pun kita orang boleh borak. Orang Malaysia ni bodoh. Marah betul dia. Belagak pandai. Minta Memang solat lah. Bong DJ Bong. DJ Bong nak sebalut. Tak dengar lah suara kau, tak jelas sangat lah. Kau cakap apa ni? Aku nak tanya kau selalu kapal selam ke balut ke Bong? Kau selalu aku dah lama tangan cuci dah. Oh ya ke? Tak, aduh, tak ngam macam ni. Baru kalau ingat nak datang Kedah boleh roja-roja ke. Nak urin pun tak ada masalah. Tak apa, tak nak pun. Aku jujur DJ Bong, aku dak buat malih. Tapi kalau nak di TV je. Di TV tu apa masuk dia motak? Tak tahu. Aku tak tahu. Oh, kalau nak datang je. Okey masuk. Faham. Sebab dekat Kedah tokan-tokan semua sepupu. Oh. Manalah tahu jalan-jalan kat Kedah nak ada stok lebih. Oh, boleh lah roja-roja DJ Bong. Tanya dia barang Thailand lah. Barang Thailand ke barang Kedah? Barang Kedah.
Barang Kedah Siam. Oh, Thailand lah tu kot. Hello gang. Follow man. Sawadi. Let's go. Oh, kau orang Thailand lah. Kalau nak yang Malaysia pun pergi Perlis. Oh, boleh order post kat KL. Oh, boleh order post kat KL. Weh, kalau boleh post ngam kat tu. Baik tu. Tapi sekarang zaman dah maju. Maksud dia macam mana? Tak faham. Diorang hisap bunga lotus. Ya. Tak tahu tu, first time dengar. Lotus tu apa benda bro? Mushroom apa? Tak ada bunga. Member aku dia jual, dia pun buat malay rambut apa ni, nama dia. Oh, faham. Tak adalah, sebab kita kan orang kata kita ni ibarat macam ada ciri-ciri ke situ kan. So kau dengan aku pun faham kan kita macam mana. Kalau nak cuba bunga lotus tu, bagi kontak dia. Oh, rasa dia macam mana? Sama. Aku kalau pelik-pelik ni tertry ni risau pula. Bunga lotus tu dia macam ganja je. Oh, rasa berat kepala lah. Faham. Yang ni kerajaan kasih. Polis tak kacau. Cuma height 30% maybe. Jenis bunga dia. Oh, baru aku tahu IC. Kira tak berapa teruk sangat lah kiranya DJ Bong. Faham. Hai Ana. Orang mana ni Ana? Salam. Orang mana ni? Nak kenal-kenal boleh? Orang sini, orang Mawak. Oh, duduklah dengan kita orang borak-borak. Duduk mana? Sedangkan duduk mana yang atas ni? Kita orang tak duduk kat tu kursi. Ada sini. Ni DJ Bong kawan ke? Ana ni kawan DJ Bong ke? DJ Bong. Baby, you tak kenal ke baby? Habis orang aku panggil baby. Aduh, aku terlelap syuk. Oh, tak apa. Aku terlelap. Aku pasanya sini. Aku kata pun lama tu aku buka lah. Ya, aku kena tindih. Baru sekejap tadi aku kena tindih. Aku terbangun. Ya. Aku buka. Babi. Tak apa. Apa Bong? Faham. Bong, sebenarnya jujur aku nak cakap lah, suara kau sebenarnya tak berapa nak jelas tau. Aku kan je, terpaksa.
bukan apa. Bila aku tak nyaut nanti kan kau cakap aku macam palau-palau pula. Tapi suara kau memang tak jelas. Aku tak tahu kenapa. Kau pakai sound card ke? Oh, tak pakai earphone, bateri low. Patutlah. Kalau kau pakai earphone ni mesti okey kan. Suara ngam, dengar jelas.